perjalanan kita dari Johor ke KL hari ini. Sebelah sana nak ke selatan lagi jam kan. Kita okey sikit lah. Okey, sampai 1.22 dekat hotel, tapi tak boleh check in lagi lah. Dia check in kedua ke tiga. Wah, saya ingat bengek. Jadi kita akan makan kat Damaskus dulu. Okey, anak-anak semua. Okey, kita meneruskan perjalanan Kuala Lumpur. Kita nak Papa nak parking je tak? Lepas tu kita nak pergi makan dekat Damaskus. Sebab Damaskus sama orang lah. Beratur ni lah. Gigi kan nak beratur, nak tunggu. So kita jalan dulu. Anak-anak suka. Patut ni pun beratur Ini sebelah ni Damaskus. Kita dah masuk. Lama ke kita tunggu kat luar tadi abang? Rasa macam 30 minit ke tak sampai 30 minit. Walaupun queue, tapi sebab diorang ni dah makan potato semua, jadi okey. Itu pepperoni. Baby makan pizza tu. Sementara tunggu Papa check in. Ya, kita favourite kita kalau pergi KL. Tak ada redeem tiket. Okay. Masyarakat kecam tak? Kita dah beli dah dekat sini. Okay, jom. Kita pasal sendiri pandai ke? Okay. Jangan bagi tahu saya bagi, nanti bagi kat dia ya. Okey, dia 80-an. Tapi saya nak tanyalah kat sini. Banyak guna yang sini. Abang ambil video macam ni, ayah ambil video macam ni. Janjimu sewaktu bersama dulu, kau akan menemaniku sampai mati setia padaku. Lara nak makan? Ya. Pagi ni sarapan ada nasi lemak, nasi tahu. Okay, kita nak teruskan perjalanan ke Ipoh. Nak pergi Tasik Cermin dulu sebab tak pernah pergi lagi. Anak kat belakang tidur lah. Okay, jom. Cermin, tapi tak jauh apa dia? Apa dia? Yang ada dalam rumah. Tanya Abai apa dia? Kita Tasik Cermin tapi macam ramai sangat adalah panas pula tu. Gua report polis. Kan? Maksudnya kalau Tasik Cermin tu kan masuk kat situ lah. Yang atas tu pergi mana? Tasik Cermin satu. Oh. Baik kena parking kat sini je lah patutnya. Tapi parking dia sikit sangat. Kita bakal kat sini. Di toilet dulu. Ni budak busuk. Boleh. Jangan berdiri bang. Makan duduk. Nampak dia. Ada daging. Papa tolong letakkan daging untuk air. Pakai
Okay, jom baby, cepat baby. Kami gambar dekat luar stesen kereta api. Panas sangat, malas dah nak ambil video. Oh, handphone pun tak boleh ni, kita makan aiskrim dekat post office je. Gambar kat sana tapi panas sangat. Tak buat video kat depan tu, malas, panas. Kereta baru masuk agaknya ada train nak berlepas ke? Sebab tiba-tiba ramai. Train nak sampai ke penuh sini. Tadi kita parking kat dalam post office tu. So kita ambil gambar kat sini ha. Tak boleh, tak function dah. Sarapan dulu. Makan dulu. Ni kita dalam perjalanan nak ke Hobbiton dulu. Okay, tadi kita dah check out hotel kita tadi. Okay, ni kita dah sampai ke Hobbiton. Sebelum kita nak ke Cameron Highland, kita singgah dulu sini. Okay, sejam perjalanan daripada Ipoh tadi. Tak tahulah, tak sedar lah main game. Sampai dah. Cantik kan view. View cantik. Baby pegang dengan tu. Ayah pergi ambil. Nak pegangkan. Pandang. Sini baby. Tak ada, dia tak boleh masuk. Sini. Tak, ayah nak buat ni. Papa tu ambil gambar. Ayah nak buat video. Cantik view. Okay, bye-bye. Muka tak ada perasaan je. Cantik. Baby dari sini. 1, 2, 3. Dapatkan view yang cantik ni, kita perlulah mendaki. Ini adalah satu senaman. Baby nak rumah tu juga Kenapa tidak? Anak duduk. Sedap ke baby? Yummy? Papa rasa dulu. Nah, dah juga papa dia cash sebabkan ni. Tukar duit sekolah. Besarnya muka dia. Oh. Yummy. Yummy kai? Dia letak. Sekejap oh, ada katil. Time kita. Kita naik bukit. Tak ramai orang, okey. Puas hati dapat gambar. Poten dengan abang air go. Dah. Ni. Sampai Opal Strawberry. Ni yang budak ni nangis-nangis ya. Bucang cangak kita dah sampai Opal Strawberry. Tapi kita nak cari parking dulu ni. Di sini. Scroll. Fokus je tadi. Hai batuk. Saya nak patai dia takut. Ayah salah. Dia nak bunyi. Bagi makan kat bawah sana. Dia iskol. Nak ambil gambar. Ayo cuba. Ara cuba. Dia tak gigit je. Afi pergi. Afi pula Aras pergi ah. Apa nak? Video tu. Dah, ni video lah. Dia mesti apa? Apa? Kambing. Kalau kita nak tahu. Okey, kamu cuba acung dulu dia menang. Dia kan? Dia menang. Kalau
Justin and Chief. Ha? Dah habis dah? Ni yang masih bersungguh-sungguh nak makan lagi. Ya, malam-malam. Macam gemuk tak? Macam Jalan je, jalan je. Tapi balik. Kan sebab sekolah. Apa dia tanya ni? Tak nak aiskrim? Kat atas ada aiskrim tu. Siapa tak jalan dia tak dapat aiskrim. Mama je yang dapat. Tapi Mama je? Mama je lah dapat wakil baby tu. Papa dapat wakil Hani. Sana lah pergi sipu baby tu. Nah, baby pakai. Baby pakai. Baby pakai. Hana awak. Okey, kita masuk dalam dulu. Kat mana? Apa pergi ambilkan garpu bang? Sudu garpu dekat dengan tempat makanan tu. Dekat tempat makanan tu ataupun kat sana cuba tengok ada sudu garpu tak? Abang tolong ambilkan. Hani. Baby kau nak. Yes. Tak. Saya tu. Ingat. Umur dah 12 tahun. Perangai dia macam 4 tahun. Supermarket. okey, ada tak? Okay, video. Ada buat. Baby macam Daddy. Daddy siapa? Daddy. Menggunakan tangan anak saya. Ayah awak buat macam ni. Nanti dia datang dekat awak lah. Dia tu, ada tu besar. Senyum dah. Melayu. Hari ni bakar Jepun. Bakar ni. Bukan. So yummy. Kita makan kat sini tadi. Ataupun kalau manis cakap manis. Manis juga tengok airnya. Strawberry dia letak je coklat. Yang putih pun tetap dia letak coklat macam tu. Baik beli yang merah je. Oh, awak beli nasi lemak untuk Haras. Oh, situ ada sate tapi tak boleh. Kita dah nak ke tempat lain. Kita pergi pasar malam. Kita jalan depan dulu. Tengok apa ada. Tak ada di tepi air kata yang tak ada roti john. Aduh. Awak boleh minta bahagian. Awak boleh minta bahagian ayam apa awak nak. Sedap ayam. Ayam ada 3 tu. Kena tolak orang je. Ini ada apa? Yang tu bagi abang. Selasa. Patutnya mama. Ni homestay kat Cape Highland. Baru sempat nak ambil video dan nak check out. Okay, ni ada 2 katil queen. Ada bilik yang ni sama je, katil queen dengan single. Lepas tu dia kongsi toilet. Lepas tu bawah ada satu lagi bilik. Rumah dekat dengan pasar malam semalam pergi pasar malam tu. Jalan kaki. Okay, itu tangga atas. Nak naik atas. Di ruang tamu. Ada TV, ada astro. Lepas tu meja makan. Ada wifi. Ni store dikunci. So ada fridge. Kat ni kalau siapa nak masak. Lepas tu ada satu lagi bilik. Bilik ni kalau ada ramai-ramai. Lepas tu ada meja basuh kat belakang. Lepas tu toilet satu lagi.
Kita dah siap makan tadi. Kita nak walk in je. Hafiz punya tu lah bagi dekat Hani. Nanti jatuh. Nanti jatuh sakit. Tu lah macam ada tempat budak-budak tu. Masalahnya kalau dah sampai bawah tak larat lah nak patah balik. Bersenam dengan angin-angin macam ni. Oh, cantiknya ya Allah. Okey dah boleh ambil dah. Ha. Siapa buat? Dah kena atas sikit. Tu tunjuk tu buat tu. Kita pun tempat tu. Okey. Ambil gambar pun. Tengah hari. Pau. Sate. Pau ada. Roti ada. Ya Allah. Ke kampung ayam. Mungkin ya kan. Daripada Muhammad Syed. Mungkin ini hanya daun Malik.